Lima Batu, anak merpati terbang ke hulu. Pemana cipta kembali lagi bersatu, mengangkat martabat sekolah kita yang terus maju. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ain Karina. Dan saya Nur Alia. Kami merupakan wartawan daripada kru TVPS Simetri. Dan pada hari ini kami sangat berbesar hati untuk bersama dengan anda semua di dalam majlis Pemana Citra yang diadakan di Dewan Lestari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tasik Pucang. Hari ini pada tanggal 8 November 2025 kita akan meraihkan usaha bakat dan komitmen para pelajar yang bukan sahaja cemerlang di dalam bilik darjah, malah mereka juga menyelah di dalam kurikulum sekolah sebagai seorang pemimpin, atlet dan pencetus inspirasi. Selamat menyaksikan detik-detik kejayaan ini. Bukan sekadar penggerak acara, kita adalah jiwa yang menghidupkan sekolah. Di sebalik peluh, masa, latihan dan perjuangan, ada nilai yang membina maruah. Dan itulah yang kita pertahankan. Sekarang saya bersama dengan tokoh kurikulum bagi murid pendidikan khas iaitu Saudara Firdaus binti Jamaluddin. Baiklah Firdaus, sudahkah saudara berkongsikan apakah harapan saudara untuk masa hadapannya? Saya nak jadi seorang pembuat roti yang berjaya dan bantu ibu bapa. Oh, itu saja saudara? Okey, terima kasih saudara. Okeylah, baiklah. Sekarang kita bersama dengan tokoh murid kurikulum bagi pendidikan khas. Itu Saudari Puci Amani. Okey. Baiklah saudari. Pertanyaan ini ialah apakah perasaan saudari bila saudari dipilih untuk menerima anugerah ini dan adakah anugerah ini mempunyai makna yang tersendiri buat saudari? Saya rasa terharu dan bahagia atas diri saya sendiri. Baiklah, itu sahaja saudari. Okey, terima kasih saudari. Sekarang kita bersama dengan tokoh hal ehwal murid HEM iaitu Saudari Faridatul Farhana. Jadi, baiklah saudari, soalannya ialah siapakah yang memberikan saudari semangat sehingga saudari boleh capai hingga ke tahap ini? Semestinya yang utama adalah ibu bapa saya, family saya sendiri yang sangat menyokong setiap tindakan yang saya lakukan. Selain itu juga cikgu-cikgu yang sangat memberi peluang kepada saya untuk menceburi satu bidang yang baru. Jadi bagi saya, semangat ni datang daripada pelbagai arah lah, daripada guru saya, daripada kawan-kawan saya sendiri dan terutamanya keluarga saya dan ibu ayah saya. Oh, itu saja saudari? Itu saja. Oh, terima kasih saudari. Sama. Sekarang saya bersama dengan Saudari Aidah Rizwani, tokoh hal ehwal murid. Saudari, boleh saudari bagi tahu apa nilai atau pengajaran yang awak dapat daripada pengalaman urus hal ehwal murid ini? Baiklah, nilai yang saya dapat selama pengalaman ini adalah untuk sentiasa bersabar dalam apa jua keadaan yang saya hadapi. Dan di samping itu, kita kena sentiasa bersyukur akan apa yang diperoleh dan apa yang belum diperoleh supaya kita sentiasa cemerlang pada masa kini dan akan datang. Itu apa yang saya peroleh lah. Terima kasih saudari. Kini, saya bersama dengan saudara Muhammad Akil Mirza, tokoh kurikulum lelaki. Saudara, boleh tak memberitahu apa detik atau pengalaman yang paling membuatkan awak rasa bangga sepanjang aktiviti kurikulum ini? So, detik atau pengalaman yang membuat saya bangga sepanjang aktiviti kurikulum ini ialah apabila saya dapat mengharumkan nama sekolah dan nama daerah. Selain itu, pada hari ini saya dapat naik ke pentas dengan bersempang ini dan dapat membawa bapa saya naik sekali. Itulah detik dia. Sekarang ni, saya bersama dengan Saudari Nurul Izzah Batrisha, tokoh kurikulum perempuan. Saudari, apakah cabaran yang paling besar yang awak pernah hadapi dalam kurikulum ni dan bagaimana awak atasinya? Terima kasih atas soalan tu. Bagi saya, cabaran yang paling besar ialah
waktu yang sangat terhad untuk saya imbangkan antara akademik dengan kurikulum. Disebabkan oleh tahun ni adalah tahun terakhir saya dan saya juga akan menduduki peperiksaan SPM. Jadi itulah. Terima kasih. Segunung harapan tersimpan di hati menjadi bekal meniti hari. Co-kurikulum memupuk peribadi, lahirlah pelajar unggul berdikari. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita berjumpa lagi.